Abang, aku cabar kau jadi rider dalam masa 24 jam. Ada berani tak? Kau cabar aku ha? Mari. Ni lah orang yang cabar saya tu. Saya panas betul lah. Aku ingatkan kau tak berani. Kenapa aku nak cabar kau? Aku nak kau merasa. Mari, aku terima cabaran. On tak on? Oh, nak pula tengok macam mana. Aku duduk belakang kau Boleh. Jadi Kau rasalah berat dia macam mana. weh. Sekarang ni kita nak pergi ambil order. Okay, ni kita yang pertama. Ini order kita hantar pada rumah. Jom. Rumah yang pertama. Bagi RM30. Bagi RM30. Okay, thank you. Berapa tak you? RM31. Actually, saya punya follower, talent saya. Customer order saya mau hantar. Mau rasa macam mana mau jadi rider. Saya pergi dulu. Ni hantar jauh sikit ni. Ni order seterusnya. Saya dah tak larat dah ni. Jom. Ini bagi aku yang bawa. Saya buat challenge dengan follower saya. Jadi kalau saya nak belanja je boleh. Tolonglah. Tak apalah. Tak nak pula. Allah. Baiklah, kita balik. Hari ni dah berapa trip dah? Alhamdulillah 5 order bang. Part time ke full time? Aku part time je. Memandangkan tadi customer tadi dia tak nak ambil duit daripada saya ada challenge, follower saya cabar saya. Jadi sepatutnya tadi saya bagi dia RM200. Saya bagi awak RM200. Alhamdulillah. Nak buat apa dengan RM200 ni? Buat makan bang. Minta awak. Masya-Allah bang. Semoga murah rezeki Okay, jumpa lagi. Okay bang Isan. Okay, bye. Bye. Kau jangan cabar-cabar aku lagi. Daripada panas, hujan semua aku dah rasa. Kau memang jahat lah. Tapi aku kental tak kental? Power kental tu. Memang